Assalamualaikum semua, saya nak share resepi kuih tepung bunga. Mula-mula masukkan 1 cawan tepung pulut ke dalam bekas, tambah 2 sudu besar tepung gandum, kemudian masukkan santan 100 ml dan kacau sebati. Masukkan air sedikit demi sedikit dan sedikit garam. Selepas itu, kacau sehingga sebati. Tambahkan 1 cawan lagi tepung pulut dan 1 sudu besar tepung gandum supaya adunan tidak terlalu cair. Uli dough sehingga menjadi lembut dan tidak melekat di tangan. Kemudian ambil sedikit dough, gentil bulat-bulat dan buat lubang kecil di bahagian tengah. Susun dough yang telah dibentuk ke dalam bekas. Seterusnya, pecahkan telur dan kacau hingga sebati. Masukkan dough tadi ke dalam telur untuk disalut rata. Panaskan minyak di dalam kuali, goreng dough yang telah disalut telur tadi hingga bertukar warna kuning keemasan. Bila sudah masak, angkat dan toskan minyak. Kemudian, salutkan dengan gula kastor atau gula pasir. Siap untuk dihidang. Selamat mencuba.